Sesiapa yang memiliki simpanan sebanyak RM100,000 di ASB pada tahun 2019, simpanan anda tidak bocor. Hari ini, simpanan anda tersebut bernilai sekitar RM128,000 dengan kadar dividen sebanyak 5% setahun. Tapi, bagi sesiapa yang mengalihkan simpanan RM100,000 kepada simpanan emas pada tahun 2019 dengan harga emas ketika itu sekitar RM182 per gram, anda akan dapat sekitar 550 gram emas. Hari ini, nilai 550 gram emas tersebut sekitar RM330,000. Kedua-dua kaedah simpanan ASB dan emas adalah sama baik, tapi anda boleh lihat di sini keuntungan dalam bentuk emas memberikan keuntungan hampir RM202,500 lebih daripada simpanan ASB dalam masa 5 tahun. Jadi ini menunjukkan untuk simpanan jangka masa panjang, lebih baik dalam bentuk emas untuk anda memaksimumkan keuntungan simpanan berbanding simpanan ASB. Simpanan duit juga adalah penting untuk anda. Pastikan anda ada simpanan sekurang-kurangnya 3 ke 6 bulan pendapatan dalam simpanan ASB untuk kegunaan seperti dana kecemasan dan simpanan untuk belanja hangus seperti maintenance dan insurans kereta, yuran sekolah anak-anak dan simpanan untuk perayaan contohnya hari raya. Bagi yang berminat untuk alihkan sebahagian simpanan ASB ke bentuk simpanan emas fizikal public gold, tuan-puan boleh isi form yang saya sediakan di bawah ini ataupun rujuk pin video di profil saya, cara daftar akaun emas public gold percuma. Kemudian saya akan bimbing dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk tuan-puan.